Menjelang 2025, Kementerian Pendidikan KPM menyasarkan peningkatan peratusan kompetensi guru bagi menjayakan dasar pendidikan digital DPD. Menterinya Fadlina Siddiq memaklumkan bagi menjayakan DPD, usaha sedang dibuat supaya bilik darjah dibekalkan dengan komputer terkini serta akses peranti untuk pelajar dan capaian internet yang lebih baik. Hai semua, saya Afun Mukri, wartawan TV PSS Sejaya akan mengupas tentang bahan digital memperkasa pendidikan negara. Tahukah anda apa yang dimaksudkan dengan bahan digital? Bahan digital merujuk kepada sebarang maklumat atau kandungan tersedia dalam format digital dan boleh diakses menggunakan peranti elektronik seperti komputer, telefon pintar atau tablet. Dunia pendidikan kini berkembang pesat dengan kemajuan teknologi. Bahan digital bukan sekadar alat tetapi pemakin kepada transformasi pendidikan negara. Sekarang, mari kita lihat cabaran pendidikan konvensional. Guru mengajar menggunakan papan putih, murid kelihatan bosan dan kesukaran mengakses bahan pelajaran. Sebelum ini, pembelajaran sering terhad kepada buku teks dan nota bertulis. Maklumat sukar diakses dan kaedah pengajaran kurang interaktif. Tetapi kini, bahan digital mengubah segalanya. Dengan e-buku, video interaktif, platform pembelajaran dalam talian dan kecerdasan buatan, pendidikan menjadi lebih menarik dan mudah diakses. Terdapat banyak manfaat digital. Bahan digital memperkasa pendidikan melalui yang pertama, akses pembelajaran tanpa sepadan. Yang kedua, pengajaran lebih interaktif dan menyeronokkan. Yang ketiga, kemudahan pembelajaran kendiri. Yang keempat dan terakhir, pembangunan kemahiran digital generasi muda. Mari kita lihat testimoni pelajar dan guru. Dengan bahan digital, saya boleh belajar di mana-mana pada bila-bila masa, lebih mudah faham dan seronok. Penggunaan teknologi dalam kelas memudahkan saya menyampaikan ilmu dengan lebih kreatif dan berkesan. Masa depan pendidikan digital. Pendidikan digital bukan lagi impian. Ia sedang berlaku sekarang. Dengan sokongan semua pihak, kita mampu membina generasi yang lebih cemerlang dan bersaing. Jom bersama memperkasakan pendidikan negara dengan bahan digital. Masa depan bermula hari ini.